Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ke surat 166. Kata pengarang hafizahullah ta'ala. Kalau pengarang kita tu hidup lagi, kena sebut hafizahullah. Kalau pengarang kita tu meninggal dah, kata pengarang rahimahullah ta'ala. Itu beza. Kita masih lagi di bawah tajuk Ammul Hazni, tahun kesedihan. Selepas wafatnya dan meninggalnya Abu Talib, saudara Nabi yang Nabi sayang, dan wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Selepas dua orang yang jaga Nabi, yang memberi sumbangan dan kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan dakwahnya, Nabi sedih. Sebab tu tahun ni, tahun ke-10 kenabian, digelar sebagai Ammul Hazni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Bertambahnya tekanan selepas daripada dua orang yang menjadi pendinding ataupun penolong, khususnya Abi Talib, saudara Nabi, yang guna kuasa dia sebagai ketua di Mekah dan menggunakan pengaruh dia supaya orang Arab dan orang kafir musyrik ni dah ambil tindakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Khadijah membelanjakan ataupun menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib telah memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemimpin musyrikin Mekah untuk bertindak sewenang-wenangnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa ada peluang cerah nak ambil tindakan bila dua orang ni tak ada dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pandangan lahir ataupun zahir, tengok matalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tiada lagi mempunyai pelindung diri dan penawar hati. Maka berlakulah berbagai tindakan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di antaranya ialah Al-Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ahmad menceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang di sisi Kaabah, sedang Abu Jahal pula sedang berkompang dengan kawan-kawannya. Kompang ni, bukan main kompang. Kompang, baru kita cakap luar ke, mu ni kompang ah. Kompang maknanya cakap hebat ah. Gelap, betul, menganjing. Dia kurang ada. Nabi tengah sembahyang, pok-pok dia duk suka dia duk menganjing, duk wawa-wawa kali.
Itu masuk berkompang. Lalu berkata ia, kata Abu Jahal, mencabar Abu Jahal cabar. Tengok tu Muhammad duk sembahyang tu. Nampak tak? Nampak. Siapa di kalangan kamu yang sanggup mengambil perut unta yang disembelih? Pandai sembelih juga dia. Kau macam Vietnam kata atas kepala. Tak? Sembelih juga. Dan letakkan di atas belakang Muhammad apabila ia sujud. Abu Jahal cabar. Dia berani. Muhammad tengah sembahyang, tengah sujud tu, dia ambil perut lembu, perut unta, penuh tahi tu. Tak? Dirembah atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bangun salah seorang yang ada di kalangan mereka, iaitu Uqbah bin Abi Mu'id laknatullah, mengambil benda najis itu dan diletakkan di atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ketawa besar. Tak? Uqbah bin Abi Mu'id, cerita lah, kita baca cerita dia tu. Belum ni. Dia ni jiran Nabi. Uqbah ni jiran Nabi belum ni. Dan kawan baik dengan Nabi. Tiba-tiba bila Nabi bawa Islam, dialah orang yang paling jahat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil perut unta tu, dia letak atas belakang Nabi. Abu Jahal tak berani tu. Dia suruh anak buah dia, suruh orang, cabar orang. Dia berani. Kemudian mereka ketawa besar, nilai juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun terus sujud. Sujud situlah Nabi. Tak peluang habisnya berapa atas belakang. Bayang perut unta dengan perut lembu, besar perut unta lagi. Perut lembu dah akan deh dah kita lagi. Tak? Orang dengan tahinya penuh dalam, busuk, tahi tak siap lagi. Tak? Tahi masak kan. Tak ada dah busuk tu. Penuh pinggang makuk lah. Tak, besarnya, busuknya diletak atas belakang Nabi. Jahatnya ni, pok-pok ni. Ibnu Mas'ud menceritakan hadis ni. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil Ibnu Mas'ud. Yang melihat peristiwa itu tidak mampu untuk menolong. Nak pergi tolong tak berani, takut, lemah, tak ada kuasa. Tak. Tu penting kuasa tu. Kan aku pergi tolong kau, manja aku nak patah minyak belakang. Takut, tak berani nak pergi tolong. Sehinggalah datang Fatimah radhiyallahu anha, marilah anak Nabi namanya Fatimah, membuang najis itu dari belakang Nabi. Setelah selesai sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat suaranya. Lepas Nabi sembahyang, selesai sembahyang, Nabi pun angkat tangan, doa kuat-kuat. Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan untuk membinasakan Quraisy. Nabi doa 3 kali. Nabi doa celaka pada pokok kafir. Kan ada pula orang kata tak baik, doa buruk korang, doa celaka korang. Ni Nabi doa. Ni Nabi doa ni. Nabi ni doa ni. Sebut nama. Ada Nabi sebut nama doa ni. Tiba-tiba mereka yang sedang ketawa besar itu terdiam kerana takutkan doa tu. Tengah-tengah suka gila dengar Nabi doa itu, senyap. Takut. Dia tahu doa Nabi ni makbul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan doanya.
Nabi pun terus doa lagi. Allahumma alaika bi Aba Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah Al-Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'in. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan untuk membinasakan Abu Jahal. Nabi sebut nama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini kepala-kepala jahat Melaka ni. Al-Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'in. Seterusnya Ibnu Mas'ud bersumpah, perawi hadis ni, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, kesemua yang disebut namanya. Nabi sebut nama ni berapa ekor ni? Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor ni semuanya mampu belaka dalam perang Badar. Mati belaka. Kalau orang tu jahat sangat, dah lewat benda dah, boleh sebut nama dia, serah berurusan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita biasa dengar doa Allahumma alaika bi Israel. Tu maksud dia, ya Allah, aku serahkan padamu urusan untuk membinasakan Israel ni. Allahumma alaika bi Amerika. Tu masuk doa tu. Ni ambil daripada doa Nabi ni, Allahumma alaika bi Quraisy. Binasalah pokok Quraisy. Ibnu Ishaq menceritakan, setelah meninggalnya Abu Talib, orang-orang Quraisy dapat melakukan ancaman dan penindasan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya mengenai apa yang tidak dapat dilakukan di masa Abu Talib. Lepas pada Abu Talib meninggal, orang Quraisy ni boleh buat belaka pada Nabi. Nak katak ke, nak ejek ke, nak kutuk ke. Masa Abu Talib ada, orang tak berani. Orang hormat pada Abu Talib. Bila Abu Talib meninggal dah, orang berani dah. Benda orang tak boleh buat belum ni, jaga. Kita boleh buat belaka. Macam hari ni tak ada puasa lagi, tak apa lah, dah janji. Bila dah menang kok, kona kau tu, masa basuh orang ni, mesti ketang kali. Tak, bukan politik ni, kabur reality. Pernah berlaku kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimbah dengan tanah. Salah seorang dari kalangan puteri baginda membersihkan kepalanya dari tanah sambil menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabki ya bunayyah, fa inna Allaha mani'um abaki." Janganlah menangis wahai anak kesayanganku, sesungguhnya Allah pasti melindungi ayahmu. Curah pasir, curah debu atas kepala, ambil pasir, dia curah atas kepala Nabi. Nabi balik rumah, pernah lagi pasir atas kepala, dia baju-baju apa. Nangis anak tengok, orang buat kaya gitu. Nabi kata jangan nangis, sungguhnya Allah Ta'ala melindungi ayahmu. Allah Ta'ala jaga aku, jangan sedih. Berhubung dengan peristiwa yang berlaku ke atas dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Quraisy tidaklah dapat melakukan sesuatu yang buruk terhadapku sehinggalah meninggalnya Abu Talib. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun kematian Khadijah dan Abu Talib dengan nama tahun duka cita. Tekanan yang memuncak itu bukan sahaja terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga terhadap para sahabat, sehingga setengah dari mereka terpaksa berhijrah ke Habsyah.
Bukan Nabi je kena, sahabat-sahabat lagi lah. Kalau dia nak tu memang Nabi dia nak, tapi dia seksa dulu sahabat-sahabat, orang-orang yang ikut Muhammad ni. Macam Israel tak? Dia nak pada pejuang-pejuang Hamas, tapi cara dia nak tu, dia pergi bom hospital, bunuh kanak-kanak, bunuh orang puang, bom sekolah. Supaya apa? Supaya Hamas ni rasa bersalah. Kata tak boleh gini, kerana orang nak aku, orang lain pula jadi masa. Taktik dia, taktik perang. Tak? Ini belajar daripada sirah Nabi SAW. Nabi kuat, gagah. Tak? Nabi tak putus asa. Orang Mekah tak boleh terima dakwah Nabi. 10 tahun dah Nabi dakwah di Mekah, orang tak boleh terima. Lalu Nabi SAW keluar berhijrah ataupun berdakwah ke Taif. Dakwah Islam menembusi keluar Mekah. Tekanan dan kezaliman yang memuncak menambahkan iman, menguatkan amal dan jihad orang-orang Islam. Rasulullah SAW juga telah keluar ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan berjalan kaki sejauh 60 ataupun 50 batu daripada Mekah. Jalan kaki. Kita hari ni kalau pergi Mekah, pergi ziarah Taif, naik bas. Bas dalam 2 jam setengah, 3 jam tak apalah, daripada Mekah ke Taif. Jalan kaki 60-50 batu, jalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Zaid ni adalah khadam Nabi, anak buah khadam Nabi yang dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu Nabi ambil Zaid jadi anak akak dia, Zaid bin Harithah. Dan anak pada Zaid bin Harithah namanya Usamah bin Zaid, yang jadi panglima tentera. Usamah bin Zaid. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke-10 selepas nubuah, bersamaan akhir bulan Mei atau awal bulan Jun tahun 619 Masihi. Setiap kabilah yang ditemui di tengah jalan diajak kepada Islam, tapi tiada satu pun yang menerimanya. Pada bulan Syawal juga, selepas daripada kematian Khadijah radhiyallahu anha, Nabi berkahwin. Lepas Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Masa dengan Khadijah, Nabi dah kahwin lain. Lepas Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan pada bulan Syawal ni juga Nabi pergi berhijrah, pergi berdakwah ke Taif. Dalam perjalanan nak ke Taif tu, Nabi jumpalah dengan puak-puak yang duduk di padang pasir. Kabilah-kabilah ni banyak kabilah. Bukan duduk di Mekah, dia duduk merata kabilah. Nabi pergi nak boleh sabar. Tak, nak pergi ke Taif tu, dalam perjalanan nak pergi Taif tu, Nabi singgah dulu kampung ni. Jumpa dengan ketua-ketua kampung, ajak masuk Islam. Seorang habuk, tak mau seorang. Apabila sampai di Taif, sampailah Nabi jalan sampai di Taif. Pertama-tamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui 3 saudara
yang menjadi pemimpin Bani Saqif. Orang yang duduk di Taif ialah Bani Saqif. Bani Saqif. Ketua dia 3 orang, 3 beradik ni ketua dia. Nabi pergi jumpa 3 orang ni. Bila masuk di kampung orang, jumpa ketua kampung tu. Ada orang mari, orang luar nak mari buat orang panggil ribatuan. Dah. Pergi jumpa ketua kampung tu lah. Jawab bijak kita. Masuk kampung orang, itu pergi sini buat gambar. Orang ambil gambar sekeping, orang kata, mana ketua kampung sini tak cara kan? Orang luar cara. Ni lah, jadi fitnah belaka. Tak? Ni Nabi ajar ni, dalam perjalanan Taif ni. Pergi jumpa ketua dulu. Jangan pergi jumpa anak buah, wak mandai. Tak? Dalam surah ada pengurusi sejik, ada pengurusi sejik. Nak kampung ada ketua kampung, pergi jumpa. Tak? Ni Nabi ajar ni, cara-cara. Pergi rumah orang, jumpa tuan rumah. Tuan rumah dah ajak naik ni tu, dapur dah. Pada dapur aku cari. Tahu? Nampak dah orang. Sampai di Taif, Nabi jumpa dengan 3 beradik ni, pemimpin Bani Saqif. Yang pertama Abdul Yalil ataupun Yalail. 2 nama boleh baca. Mas'ud dan Habib bin Amru bin Amir As-Saqafi. 3 beradik ni Nabi pergi jumpa. Nabi kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka kepada Islam, ajak masuk Islam, ajak ketua masuk Islam. Bila ketua-ketua masuk Islam, anak buah ikut lah. Tak? Sebab tu pendakwah mari daripada Yaman sampai di Melaka, dia ajak sultan masuk Islam dulu. Bila sultan masuk Islam, rakyat akan ikut. Dan sama-sama memberi pertolongan untuk menegakkannya. Bukan masuk saja, tapi tolong gerakkan dakwah Islam. Biar ada, kita pun biar ada saham kau. Kita bagus dah, mari surah sejik bagus dah. Mayang sunat qabliyah, mayang sunat apa ni ba'diyah bagus. Tapi nak gerakkan ataupun nak sama-sama menegakkan, ni kita lemah sikit. Tak, kita bagus dah, alhamdulillah bagus, mari sejik surat. Anak-anak pahana pula, cucu pahana pula. Tak? Orang sini pergi surah lain. Kata, dari sini, dari dah dengar ustaz mengajar dah. Kita pergi surah lain. Tak apa lah, pergi surah lain. Tak ada masalah, nak pergi surah lain ke sini dah tadi. Tak? Dah apa dah pergi mayang surah? Yang pergi kau mayang. Mayang mo. Dah. Tak habis lagi musim mayang mo ni 3 minggu. 4 minggu. Duk sesak dalam parking aja 4 jam, 3 jam kau orang. Nak tubik ke parking tak jumpa jari pintu. Bolok orang kali. Lah lagi yang mu nak pergi ingat. Tak. Orang lelaki, bukan orang lelaki saja kena mari surah, orang puang pun nak mari surah kau. Tak. Orang puang. Ente dah lift tak orang puang mari surah. Mendatangkan fitnah. Datangkan fitnah. Di pasar malam tak datang fitnah. Di Medan tak ada fitnah Medan. Di Jaya ada fitnah. Mari surah sejid tak boleh mendatangkan fitnah. Datangkan fitnah benda pun masuk pintu mu. Aku orang lelaki masuk pintu orang lelaki. Orang puan nyuruh belah ni, orang lelaki nyuruh belah ni. Dah fitnah kat mana? Tak? Di mayang mod ada fitnah. Mari surah sejid. Tak boleh fitnah. Orang war benda mu.
Kau kat sini orang atas ke pok bang. Pok bang. Sekali tu rasmi aja. Rasmi sekali kapong pok bang. Ha? Ya no. Kerana ni, saya ingat ada ya. Nabi pergi jumpa 3 orang ni, ajak masuk Islam. Tengok. Dan menegakkan, ajak tegak Islam sama. Bukan masuk saja, tegak. Ni kerja ni payah kan. Tengok, masuk apa lah. Boleh bagi. Dan rasa kena buat kerja kan. Kerja lah ya. Kita longgor belaka tulang. Longgor orang kita mata pun kelabu dah. Kerja orang tak boh. Kerja Islam ni orang tak boh. Nabi ajak masuk dan kerja, buat kerja untuk Islam. Saudara yang pertama jawab, adik-beradik 3 orang ni. Orang pertama jawab, dia kata, sambil mengoyak kelambu Kaabah. Marah benda ni. Aku tidak percaya walaupun kamu diutus oleh Allah. Mungkin ambil kelambu Kaabah balik kot. Macam kita lah. Kalau hujung-hujung bulan Zulhijjah tu, kelambu Kaabah tukar kelambu Kaabah. Ada ketua-ketua negara dapat, kerajaan Saudi beri. Dan ada yang terlepas dijual. Sekeping besar ni, besar buku kita ni, tak, 10,000, 20,000 sekeping. Buat pelari, dia kata. Wafat belaka ni. Ada jahat lagi. Dia tawar, belah-belah tawar, belah-belah duduk nera depan Kaabah, belah-belah kerat kelambu. Awak alik, buat apa cek. Ni kerja-kerja jahat belaka. Haram. Tak. Kelambu je Ustaz, bukannya ada benda pun. Dah kelambu curi tu. Curi depan Kaabah. Tak. Curi. Memang kelambu Kaabah tak ada fadilat benda. Tak ada fadilat benda pun. Wali, orang kendai ke apa ke, ada benda. Ada fadilat benda pun kelambu Kaabah. Sambil koyok kelambu Kaabah, marah ni kata, aku tak percaya sikit haram kamu Muhammad. Katanya adik-beradik hak pertama. Yang keduanya menjawab, tidak ada orang lain ke? Mu ke orang layak Allah Ta'ala pilih mu seorang? Gitu lah caranya. Tidak ada orang lain daripada kamukah yang layak Allah Ta'ala pilih menjadi rasul? Tak ada orang lain ke? Mu ke Muhammad orang layak hina Nabi, keji Nabi pula. Dah tak mau ikut. Manakala yang ketiga menjawab, demi Allah, aku tidak mahu bercakap dengannya. Kiranya kamu bersungguh-sungguh seorang rasul, maka sangat berbahaya aku menjawab cakapmu. Dan kalau kamu berbohong terhadap Allah, maka tidak perlu aku bercakap denganmu. Aku tak mau cakap sikit haram kamu Muhammad. Kalau mu betul rasul, aku jawabkan, bala lah aku lagi. Dan kalau mu memang bohong, buat benda aku cakap dengan orang pelawak. Tiga-tiga ni tak mau terima belaka. Tak mau terima dakwah Nabi. Nabi kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beredar dari mereka dan berkata, dah mu tak mau terima kok. Tak apalah. Beginilah. Jika kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan itu, tetapi diamlah sekadar itu saja, yakni janganlah lakukan lebih dari itu tadaku. Maksudnya, kalau mu tak mau terima, aku ajak mu, aku khabar mu tak mau terima tak apa, tapi mu jangan kacau aku. Aku nak duduk sini, aku nak pergi dakwah ke orang lain pula. Jangan kacau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Taif selama 10 hari. 10 hari Nabi duduk di Taif. Bukan pergi makan angin kan? Taif. Orang ni pergi makan angin Taif.
Lagi rasa kat tempat sejuk tiket. Tak kan sejuk duduk atas tu, atas bukit. Tak makan awak ada 5, makan wanggu, nasi arak sedap di nu. Tak ada dah nak rasa ni Nabi susah payah dakwah tak ni. Nak pergi makan. Tak 10 hari Nabi duduk. Nabi buat kerja. Nabi ajak orang tak masuk Islam. Kepala-kepala haliang tak boleh ikut, agak-agak anak-anak buah ni ikut lah. Semua pemimpin-pemimpin Taif ditemui dan dinyatakan Islam. Nabi kabar belaka, ajak belaka. Tapi kesemuanya memberi jawapan, keluarlah dari negeri kami. Balik Muhammad, balik Ada Muhammad, tak ada orang ni ikut mu ni. Bayang kita kau ni. Tak. Bini ni isteri meninggal duduk Mekah. Saudara hak jaga lama ni pun meninggal. Sedih ni. Agak-agak keluar daripada negeri Mekah ni nak pergi dakwah. Agak-agak ada lah orang terima. Tak? Bukan tak ada orang terima. Tak mau terima tu tak apa lah. Habis situlah. Hina pula. Keji pula. Hambak pula. Suruh berambuh pula. Baliklah mu Muhammad. Bukan sekadar itu, bukan setakat hambak. Mereka mengerahkan pula hamba abdi mereka. Suruh hamba-hamba pula. Dan orang-orang yang bodoh menggerumuni Nabi dengan maki hamung di kiri kanan jalan yang dilalui oleh Nabi. Ajak pula wak gaisang macam kawak tu. Nabi lalu tengok pakat maki hamung belaka. Kita hari ni kalau maki hamung tu buat terbalingnya dah lah. Tahu? Saya awak tapi tangan kita ni nak metai amor tadi pun. Aku dah leh aku kau nak jawab. Ni Tahu? Nak jawab semua. Kalau orang maki ke tu guru, maki ke ulama, tahu? Nabi kena ni. Nabi kena. Tahu? Orang tanya tu guru benda kau amalan kena maki hamu si amalan pagi petang maki hamu. Benda orang kata belaka. Duk naik kursi roda orang kata. Jalan pakai tukar orang kata. Kata hamu 24 jam kata maki hamu. Tapi relax ada benda beres orang kata nak kata gaduh himal apa. Tunggu jawab dia kata jangan baca Facebook, baca Quran. Baca Quran banyak. Baca Facebook. Tahu, hati-hati hukum baca Quran. Obat dia baca Quran. Kita baca Facebook banyak. Quran tahulah. Sehari payah nak buka sebelah. Tahu. Dah kita start ngaji pun kok-kak. Dah baca gua. Gua dia ingat kau. Nanti ingat kau gua. Baca hak mudah. Hak mudah kita boleh baca. Ayat lazim ke. Anak cucu balik pasti tengok tak ki ku Allah umur je. Tak anda lain ke ki. Tak. Allah ni baca 3 kali pahala sama macam suti Quran baca. Tak. Ada seorang sahabat tu ngadu pada Nabi. Dia kata tu imam kampung dia tu pacerah baca. Allah. Pertama ku Allah, kedua ku Allah. Ngadu pada Nabi. Nabi kata dia akan masuk syurga dengan kul huwallah dia tu. Tak. Kita kalau tu imam baca pendek, kata anda tu. Imam baca panjang, bijak tak. Pula komen pacerah. Ada mau dia komen tu imam baru kali kena komen. Atau kata apa tu imam. Kita kata tengok tu imam tua-tua belaka tadi. Dah. Orang muda dah di imam kau boleh. Kau tua tu imam kau boleh. Cuba dak ni dak. Umur tu imam kau. Kita dah leh anda. Kau boleh orang pandai. Boleh belaka kau boleh ni. Kerja komplain ni kerja hak paling
Banyak kali orang buat kerja atas muka bumi ni. Komplain. Kita dah ada kerja kata. Kerja komplain je kita. Maki hamu Nabi. Di samping meneruskan maki hamu, tengah-tengah mulut duk maki hamu, mereka melontarkan batu ke arah Rasulullah dan merejang orak ketingnya, betihnya, sehingga kedua kasutnya dibasahi darah. Mulut duk maki hamu, tangan duk belok plekong batu. Plekong kena atas pada lutut ni, kena kat tulang-tulang sendi ni, atas peti. Darah kubang jalan. Sehingga kedua kasutnya dibasahi darah. Darah kubang berlipat-lipat. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang cuba melindungi Nabi telah berdarah kepalanya. Zaid ni duduk diam, kan duduk depan, kan duduk belakang. Takutnya cedera batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Payah kerja dakwah ni. Kalau kita ikut kata kejap je, sikit je lah kita ni, sikit hangat. Ada orang kelang waktu kau. Ada orang kelang waktu. Ada lagi takat ni. Baca ada. Bawa-bawa orang kutuk maki hamu tu, buat balingnya dah. Pahala belaka tu. Mungkin amalan kita kurang dah. Allah Ta'ala nak tambah amalan kita, orang maki hamu kita parah. Tu pahala kita sabar banyak. Buat kerja agama ni orang kata belaka. Tak ada orang kata. Nabi pun orang kata orang maki hamu, kelong batu. Susah Nabi. Mereka berdua terus diserang sehinggalah sampai ke kebun anggur kepunyaan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang jaraknya 3 batu dari Taif. Lepas dah Allah dah, habis kena kelong dah, darah kubang jalan, sampailah ke kawasan kebun anggur milik 2 orang kafir, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Orang kafir Mekah ni, ada kebun ni tu, Taif. Orang kaya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di kebun tersebut sambil bersandar di temboknya dan berteduh di bawah pohon-pohon anggur. Nabi bertihak situ, kebun anggur. Di situlah berlakunya munajat yang masyhur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh perasaan yang ada di hati, menggambarkan betapa sedih dan juga citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi keadaan yang berlaku dan betapa bulatnya hati baginda terhadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa. Tengah Nabi duduk berehat situ, darah kubang habis dah ni. Zaid bin Harithah pun habis, darah habis. Nabi pun angkat tangan doa. Nabi kata, ma qalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talib. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takilluni ila ba'idin
tajahammuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakum bika ala ghadabun fala ubali walakin afautuka hiya awsa'uli lang tak panjang sikit kot lang. A'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu az-zulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabak aw yahilla ala sakhatuk laka tubta laka utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan betapa hinanya aku di kalangan manusia. Nabi mengadu. Nabi kata lemahnya aku ni ya Allah. Tak. Kalau kita kena gitu kok, mana mu ni awak dah tolong ke aku ni? Aku susah ni. Mu dah tengok ke? Marah. Hanya. Tak. Nabi tak. Nabi kata lemahnya aku ni. Kita kalau minta doa dengan Allah Ta'ala, kita sebut gini ya. Ya Allah, lemahnya diri aku ni. Banyaknya aku buat dosa. Siang, malam, pagi, petang buat dosa. Malunya aku padamu ya Allah. Nak minta doa padamu ni. Ngadu kita. Tak. Daripada hati kita ngadu. Nabi ajar doa ni. Dan betapa hinanya aku di kalangan manusia. Hinanya aku ni orang tengok. Orang kelau batu, orang maki hamu aku ni. Nabi rasa. Ya Allah, ya Tuhan yang paling penyayang di kalangan semua yang penyayang. Engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah ditindak. Mu ni Tuhan orang-orang yang lemah, orang mustadafin. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah engkau serahkan aku? Adakah kepada orang yang jauh yang memandangku dengan muka yang masam, ataupun kepada musuh yang engkau berikan kepadanya milik untuk menguasai urusanku? Jika tidak ada kepadamu murka terhadapku, aku tidak peduli. Kalau mu nak marah pada aku pun aku tak boleh laksana tugas aku, tak boleh tak boleh apa ni menyebarkan dakwah, tak berjaya dakwah aku kepada taif ni. Mu nak marah aku pun marahlah, aku tak peduli. Kata Nabi. Tak. Nabi usaha tak. Tak. Tapi Allah Ta'ala tak beri hidayah. Hidayah ni milik Allah Ta'ala. Nabi buat dah kerja dakwah, tapi Allah tak mau ikut kok. Tapi kemaafanmu lebih luas padaku. Kalau mu nak marah aku tu marahlah, aku tak peduli. Tapi kalau mu nak maaf pada aku minta ampun ni ya Allah. Tak. Dah kubang dah. Tak. Kalau kita tak ada kita, ya Allah, budak tengok ke aku ni susah ni. Darah kubang habis dah ni, tak ada orang ni. Bila lagi mu nak buat menang ni? Bila lagi mu nak buat aku jaya ni? Kita tak. Kita doa bukan minta, besar. Besar. Lo tu ugu pula. Ugu Allah Ta'ala. Apa dia mu ni nak ugu Allah Ta'ala? Tak. Ugu tu. Kalau mu tak. Tak. Jadi jahat jadi. Tak mengaku kita ni lemah. Nabi ni ajar doa ni. Tak. Lemah yang Nabi kata. Engkau pancarkan ke arah segala kegelapan, menjadi baiklah di atasnya segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada turunnya ke atasku murkamu, dan berlakunya ke atasku murkaku. Kepadamu pengaduan yang sungguh-sungguh, sehingga mencapai keredaanmu. Tiada daya dan upaya melainkan pertolonganmu. Nabi kabur. Nabi doa ngadu pada Allah Ta'ala. Tak ikut kita kata
Ya Allah, buatlah aku kebal. Minta ilmu kebal. Kelong dengan tikar dok duduk lah. Nabi dak minta. Nabi kata lemah diri aku ni. Ya Allah, moleknya lah kalau mu aku ni ilmu kebal. Kelong dok gedi. Orang cekik kok nak jadi apa? Orang tikar dok duduk. Tu kita. Nabi dak kebal. Mana Allah Ta'ala dak buat Nabi ni kebal. Nabi dak kebal. Allah Ta'ala dak buat Nabi kebal. Dah orang yang belajar ilmu kebal tu, cocok tapak kaki dia dengan buluh perindu. Kedua-dua tuan punya kebun anggur. Masuk dah Isyak? Masuk dah? Tak lagi? Sikit lagi. Habis sikit lagi Kedua-dua tuan kebun anggur, tuan punya kebun anggur ni, yang melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tengok Muhammad sedih pula. Padahal jahat ni. Dua orang kafir ni, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ni. Terasa kasihan terhadapnya. Walaupun selama ini kedua-duanya adalah musuh yang kejam terhadap baginda. Lalu diperintahkan kepada khadam yang bernama Addas supaya membawa anggur kepada Rasulullah. Apabila anggur itu diletak di hadapan Rasulullah, anggur itu diambil dan baginda bersabda Bismillah. Kata dia ambil wang anggur ni, pergi ke no, dua orang no teduh di no, suruh kadang dia nama Addas. Sampai depan Nabi, Nabi pun ambil. Nabi makan buah anggur. Dan Nabi buah di mulut, Nabi sebut Bismillah, dengan nama Allah. Addas yang beragama Nasrani itu tercengang, lalu berkata, Addas ni, hamba ni, tukang kebun ni, dengar, dia ni agama Nasrani. Ucapan ini tidak pernah disebut oleh penduduk negeri ni. Aku tak pernah dengar lagi orang sini sebut kataan Bismillah ni. Tak pernah dengar. Lalu Rasulullah bertanya, engkau dari negeri mana? Apakah agamamu? Mu ni daripada mana? Agamamu benda? Nabi tanya Addas. Addas menjawab, aku beragama Nasrani. Agama Nasrani, daripada Nabi Isa, dan berasal dari negeri Niwawa, ataupun disebut dalam kitab ni Niniweh, Niniweh ataupun Ninawa, satu tempat di negeri Iraq. Iraq ada di nama ni. Ni cek Google ada tak? Ninawa ni orang Iraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari negeri orang saleh Yunus bin Matta. Mu ni daripada negeri hamba Allah yang saleh, namanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi salam. Addas bertanya, kejut dia Addas ni, dari mana engkau tahu? Dan apakah kena mengena kamu dengan Yunus bin Matta itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia saudaraku, dia seorang nabi, dan aku juga seorang nabi. Tak. Nabi tanya dia, mu kenal tak Yunus bin Matta? Apa mu ni daripada negeri Yunus bin Matta? Ada kata, dah mu tahu mana? Nabi kata, dia tu seorang nabi dan aku pun nabi tu. Nama tu TikTok lah ada, Google lah ada, YouTube lah ada. Tak. Nabi tahu, Nabi kenal. Dia ada jamu jenak Mekah ke Iraq. Nabi tahu. Kejut saya ni. Lalu kita pergi dulu buat contoh Amerika. Kita pergi kita pergi UK pula, United Kingdom. Tak.
Sampai di stadium Manchester, Pok Gak stadium tanya, kenal dah Pok Ya duduk tu kampung Pok Per. Cengang kita. Kata dah kenal mana? Dia tu saudara kita tu, Pok Ya. Tapi dia Mak Saleh, orang Mak Saleh. Tanya Pok Ya tu tak ada. Bagi-bagi ada di nu. Tak ada seorang tu nak aku Mak Saleh. Pelik tau. Gitulah maksudnya. Kejut hari ni. Nabi boleh khabar. Lalu Adas terus mencium kepala, tangan dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adas pun ambil kepala Nabi, cium tangan, cium kaki. Dah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian lagi habis perenggan ni. Habis kisah Adas tu. Kedua-dua orang tua, kedua-dua tuan punya kebun yang melihat telatah khadamnya sambil bercakap sama mereka. Tuan kebun tengok, setelah jaga-jaga hamba-Mu pula telah dirosakkan. Dak, tengok Adas beliau awak menatang benda Allah itu Adas ni. Dak. Kata sudah dah, hamba-Mu pula kena rosak dengan Muhammad. Dak. Setelah Adas datang, mereka pun bertanya, apakah yang kamu lakukan? Dah muak benda, mu duduk sujud, duduk cium kepala dia, duduk cium tangan kaki tu. Katanya Adas menjawab, wahai Tuan, tiada di atas muka bumi ini yang lebih baik dari lelaki ini. Allah Ta'ala nak ajar. Tak. Hamba kulit hitam, tak kerja dengan orang, ambil upah tanah anggur. Waktu awak lebih tahu betulnya Nabi SAW daripada orang banyak hati, orang kaya, orang cerdik. Tak. Orang pembesar-pembesar tadi tu tolak belaka, tak mau ikut belaka. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk hamba orang yang lemah ni, kerja dengan orang ni, mari daripada jauh ni, ni orang yang mengakui Muhammad. Dia telah memberitahuku suatu perkara yang tidak diketahui oleh siapa pun, melainkan oleh seorang Nabi. Nabi juga boleh khabar benda yang dia khabar tu. Mereka menasihatkan Adas. 2 ekor ni khabar ke Adas, wahai Adas, jaga-jaga nanti dia dapat memesong kamu dari agamamu. Agamamu lebih baik dari agamanya. Kata 2 ekor tu. Kata Nabi kamu lagi sesak kamu, kau ikut dia tu, ikut Muhammad tu. Agamamu molek dah. Tak. Saya ikutlah Muhammad tu. Katanya 2 ekor ni. Dia tak boleh terima. Allah Ta'ala dah pilih dia untuk dapat hidayah. Allah Ta'ala pilih golongan hamba. Jadi Nabi kita misi Nabi seorang je lah, hak mengakui Nabi Islam, iaitu Adas. Kalau pergi Taif ada kebun Hadiqatul Adas. Lepas tu ada masjid. Dalam kebun tu ada masjid, namanya Masjid Adas. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya berangkat pulang ke Mekah. Kita berhenti situ dulu lah. Kita sambung minggu depan pula. Minggu depan minggu kelima, minggu depan tau. Kelima. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah tu minta maaf banyaklah. Salah silap kasar bahasa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.